normal orang selalu pakai riding pants, mesti padding akan jatuh sikit. So nak tahu sebab dia, tengok video ni. Ini sebab dia. Saya akan tunjukkan sambil naik motor, padding tu akan jatuh sikit, betul? So bila kita naik motor, auto seluar tu akan ternaik sikit. So bila seluar tu ternaik sikit, padding ni akan tutup lutut korang. So normal bila korang berdiri, dia akan jatuh sikit. Bila naik motor, selalu seluar tu akan menyenting sikit, kalau menaik sikit, dia akan tutup, akan cover seluruh lutut korang. So korang jangan risau kalau pakai tu, memang dia normal, dia akan jatuh sikit daripada lutut korang. Bila naik, baru dia akan tutup. Ok, alang-alang saya dah tunjuk tu. Review sikit seluar ni daripada Isaac 2. Seluar quick dry. So dia ada padding lutut, padding hip, ada reflektif dekat bahagian belakang. Ada satu lagi poket, waterproof. Ni lining waterproof ni. So sini korang boleh simpan handphone ataupun kad dalam ni. Seluar ni memang nampak casual. Dia tak nampak macam riding pants sangat, relax-relax. Kalau korang pakai pergi mall pun, orang tak tahu ni sebenarnya riding pants yang ada protector. So macam ni, pakai macam ni, baju hitam, seluar hitam, kasut sneakers pun ngam. Ok, mana yang dapatkan boleh terus walk in ke MotoGP Malaysia, tekan beg kuning sekarang guys.